Murid-murid. Sini, cikgu kat sini. Cikgu kat sini. Nampak tak? Bagus. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua murid-murid. Hari ni bersama kita dengan Cikgu Huda. Hari ni cikgu nak ajar kamu iaitu RPT tingkatan 2 di dalam topik iaitu mengenal pasti masalah secara inventif. Hari ni kamu akan belajar perkara yang sangat mudah. Sebelum itu, cikgu ingin memastikan kamu dalam keadaan yang sedia. Semangat! Cikgu nak kamu keluarkan buku RBT sahaja, buku alat tulis dan juga alatan tulis kamu. Cikgu nak pastikan kamu dalam keadaan yang sedia. Kejut kawan-kawan kamu tu yang sudah terlena tu. Kejut je. Sebab sekarang ni kita nak belajar, bukan nak tidur. Kejutkan je. Okey. Cikgu dah nampak kamu dalam keadaan yang bersedia. Okey, sekarang ni sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillah. Amin. Baiklah murid-murid, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu akan terangkan dahulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey murid-murid, apa yang kamu perlu capai pada hari ini ialah di akhir pengajaran dan pemudah cara, belajar RBT tingkatan 2 sastri dapat menyatakan maksud masalah bukan inventif dan inventif dengan membuat hubung kait dengan produk dan objek dari segi fungsinya dengan betul. Jadi, cikgu nak kamu semua fokus apa yang cikgu akan ajar pada hari ini dan juga salin apa yang cikgu ajar daripada awal sampailah di akhir pembelajaran kita supaya kamu dapat rujuk balik nota-nota kamu yang kamu salin ni untuk kamu punya peperiksaan yang akan datang. Okey, bersedia ya murid-murid? Kita pergi kepada sesi pembelajaran kita pada hari ini. Di dalam subtopik 1.1.1, kita akan lihat iaitu mengenal pasti masalah secara inventif, yang mana terdapat dua jenis masalah. Yang pertama iaitu masalah bukan inventif, yang kedua adalah masalah inventif. Murid-murid, mari kita belajar apa itu masalah bukan inventif. Baiklah murid-murid, masalah bukan inventif ini adalah masalah yang dapat diselesaikan tanpa mempunyai kesan sampingan. Dengan kata lain, masalah ini kamu dapat selesaikan secara serta-merta tanpa bantuan orang lain yang sentiasa berlaku dalam kehidupan kamu tanpa kamu sedari. Jadi, untuk lebih jelas, cikgu akan tayangkan video untuk kamu faham apa yang dimaksudkan dengan masalah bukan inventif. Bersedia ya murid-murid? Fokus dengan apa yang cikgu tayangkan video ini. Berdasarkan video yang kamu lihat sebentar tadi, di mana alatan yang tidak dapat digunakan iaitu pisau kerana tumpul. Kemudian, dia membuat proses penambahbaikan di mana ia asah mata pisau tersebut menjadi tajam. Kemudian, pisau tersebut dapat digunakan semula untuk potong ikan. Maka, tiada kesan sampingan yang berlaku terhadap objek tersebut. Okey, murid-murid, kita akan belajar iaitu masalah inventif. Jangan buat kerja lain ya. Fokus. Baiklah murid-murid. Masalah inventif pula masalah yang dapat diselesaikan tetapi mempunyai kesan sampingan. Kesan sampingan ini kita akan lihat kepada pemilihan prinsip inventif. Dengan kata lain, masalah ini dapat diselesaikan
Tetapi setelah membuat proses penambahbaikan, terdapat kesan sampingan, kemungkinan terdapat beban atau kita terpaksa menggunakan tenaga lebih untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, untuk lebih jelas murid-murid, cikgu akan tayangkan video untuk kamu faham apa itu masalah eventing. Fokus ya murid-murid. Berdasarkan video yang kamu lihat sebentar tadi, alatan yang tidak dapat digunakan iaitu kaki meja kerana diperbuat daripada kayu. Kemudian dia membuat proses penambahbaikan di mana dia tukar kaki meja kayu tu kepada kaki meja besi. Meja tersebut dapat digunakan semula tetapi ia memerlukan tenaga lebih kerana beban untuk mengalihkan meja tersebut adalah berat. Jadi dia memerlukan 2 orang untuk mengalihkan meja tersebut. Jadi masalah ini boleh dikatakan masalah yang dapat diselesaikan tetapi memiliki kesan sampingan. Baiklah murid-murid, setelah kamu tahu mengenal pasti masalah secara eventing ni, cikgu nak menguji kefahaman kamu dengan menjawab soalan kuis yang cikgu akan berikan sebentar sahaja lagi. Cikgu mahu kamu duduk dalam kumpulan seramai 3 orang ahli. Bersiap sedia dengan kamu punya peranti. Jangan risau murid, soalannya mudah, hanya 15 soalan yang perlu jawab selama 10 minit. Dan soalannya mempunyai 2 jenis iaitu pilihan dan juga X and O. Sangat mudah. Jadi cikgu harap kamu dapat menjawab ke semua soalan dan jangan lupa untuk kembali semula ke meja kamu. Setelah itu, kamu boleh, kalau boleh, cikgu nak kamu letakkan nama kamu yang sebenar lah. Nama pendek kamu je. Dan juga tulis nama contoh, Huda US, tulis Sef. Okay. Di sini, kamu ada juga bahan mengajar lah. Di sini, cikgu sediakan poster seperti kita cakap tadi. Kemudian, kamu pergi ke bawah. Nah, kamu boleh pusing-pusing lah. Di sini terdapat pelbagai soalan di setiap tempat. Okay. Mari kita lihat kepada soalan masalah yang dihadapi. Di sini kamu akan dapatlah jawapan. Pilihlah soalannya ada pilihan dan juga O atau S.
itu, kamu akan dapat tahu lah berapa banyak yang kamu betul dan juga berapa masa kamu ambil. Dan juga kamu boleh tengoklah detail kamu di mana kesalahan yang kamu menjawab. Setelah itu, setelah kamu siap, kita akan bincangkanlah apa jawapan yang sebenar bagi setiap soalan yang kamu dapat salah. Jadi jangan lupa untuk kembali ke tempat asal kamu dan tunggu sehingga arahan cikgu berikan. Baiklah murid-murid, kita nak berada di penghujung kita punya sesi pembelajaran kita. Siapa yang murid-murid, cikgu tahu kamu tak sabar nak habiskan kita punya sesi pembelajaran ni. Sabar ya, cikgu nak uji kamu sikit lagi. Sikit je. Iaitu soalan imbas kembali apa yang kamu belajar pada hari ini. Soalannya mudah, ada gambar, ada video, ada pilihan jawapan. Kamu pilihlah. 3 soalan je. Okey, bersedia murid-murid? Okey, kira-kiraan 1, 2, 3. So much. Baiklah semua murid, kita sudah berada di penghujung sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu ingin rumuskan apa yang kita belajar pada hari ini, iaitu kamu dapat mengetahui maksud masalah secara inventif. Yang kedua, kamu tahu contoh-contoh terhadap setiap jenis masalah secara inventif. Yang ketiga, kamu dapat mengetahui cara penyelesaian masalah secara inventif melalui carta alih. Yang keempat, kamu dah jawab kesemua soalan kuis yang cikgu berikan kepada kamu. Dan juga yang terakhir, kamu dapat meneka soalan-soalan imbas kembali untuk mengukuh lagi kefahaman kamu terhadap masalah secara inventif. Tahniah semua murid-murid kerana telah berjaya menyelesaikan misi kamu. Jadi, cikgu harap kamu dapat menggunakan segala ilmu yang cikgu berikan itu di dalam kehidupan kamu. Gunakan sebaik mungkin, bantulah rakan-rakan kamu untuk faham apa itu masalah secara inventif. Dan juga, cikgu harap kamu dapat menggunakan ilmu ini dengan sebaik mungkin. Baiklah murid-murid, bukan itu sahaja. Cikgu juga ada menyediakan tugasan tambahan kepada kamu, di mana cikgu nak kamu scan QR ni, kemudian cetak. Kamu tampal dalam buku tulis kamu, cikgu akan semak pada minggu depan, iaitu sesi pembelajaran kita akan diadakan secara bersemuka. Jadi cikgu harap kamu dapat menyelesaikan tugasan ni dan jawab sebaik mungkin kerana kamu dah belajar. Sama je macam kamu apa yang kamu belajar pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat menjawabnya ke semua soalan. Semangat ya murid-murid, teruskan berjuang. Tak malah sudah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Tahniah kepada semua murid-murid kerana telah berjaya mengekalkan diri kamu sepanjang sesi pembelajaran kamu bersama dengan cikgu. Beri tepukan kepada diri kamu. Okey murid, sebelum kita tamatkan sesi pembelajaran kita pada hari ini, kita sudahi dengan bacaan surah Al-As dan juga tasbih kifarah. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa kamu pada kelas akan datang. Jangan lupa untuk bawa tugasan kamu dan jumpa kamu di kelas akan datang. Bye bye semua murid-murid. Assalamualaikum.